Berita melaporkan negeri Sabah sekarang ini berhadapan dengan pengangguran tertinggi di Malaysia, iaitu 7.7% dengan 75% daripada 1.9 juta pekerjanya hanya terlibat dalam ekonomi informal. Saudara dan saudari, mengikut laporan DH, sebahagian besar pekerja di Sabah hanya bekerja sendiri ataupun pengeluar berskala kecil yang tidak mempunyai perlindungan undang-undang, memperoleh pendapatan yang sangat rendah dan berdepan dengan ketidakpastian pekerjaan. Mengikut kepada laporan Bank Negara Malaysia, juga pertumbuhan di Sabah secara konsistennya ketinggalan berbanding negeri-negeri lain di Semenanjung dan jauh ketinggalan di bawah purata kebangsaan. Saudara, keadaan ini semakin meruncing apabila keadaan infrastruktur yang lemah dan masalah bekalan elektrik dan air yang tidak pernah selesai. Saudara dan saudari, rakyat Sabah, seorang penganalisis ekonomi iaitu Yap Cheng Boon mengatakan bahawa pelan induk negeri yang ada sekarang ini tidak jelas dan hanya boleh dianggap sebagai slogan Sabah Maju Jaya semata-mata. Pentadbiran kerajaan di bawah Hajiji daripada GRS ini sangatlah tidak efisien dan juga tidak, orang kata apa, ada ketelusan. Rakyat Sabah perlu faham di mana kualiti hidup mereka dan kemajuan negeri tidak boleh hanya bergantung kepada propaganda Sabah Maju Jaya. Namun pemimpin yang dipilih itu haruslah mempunyai jati diri dan bertanggungjawab untuk memastikan Sabah betul-betul maju dan nasib rakyat dibela. Sampai bila Sabah harus dipimpin oleh pemimpin yang rakus dan apakah respon rakyat Sabah?